Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Alfizi bin Syahrin dan saya mengajar PJK di SMK Taman Universiti. Cabaran saya sebagai seorang cikgu pada masa kini mungkin masalah sosial yang berlaku di kalangan pelajar. Terlalu murid-murid sekarang terlalu terdedah pada media sosial dan semakin lama adab mereka semakin berkurang. Mungkin saya sebagai seorang guru hadir ke sekolah pada jam 7 pagi, hakikinya pulang sekolah pada pukul 2 petang. Kadang-kadang ada interview mungkin sampai pukul 3 ataupun 4 petang. Pada petang hari saya berjoging dan malam meluangkan masa bersama keluarga. Dan kalau ada masa percuma, mungkin malam saya akan bermain futsal. Di sebalik lahirnya bintang-bintang di dunia ini, pasti asbabnya bermula daripada seorang guru. Belajar dengan Cikgu Hafizi ni best. Dia banyak bagi saya ilmu tentang main bola sepak, bola keranjang. Tadi pun main hoki pun, saya baru first time pegang kayu hoki. So dia ajar saya cara nak dribble, cara nak pass. So sangat best lah dengan Cikgu Hafizi ni. Saya best belajar dengan Cikgu Hafizi sebab dia bagi kita orang, dia orang ajar kita orang banyak benda. Contoh, saya sebagai 5 tahun belajar kat sekolah ni, saya tak pernah belajar pun main bola keranjang. So dia merupakan seorang cikgu yang ajar kita orang main bola keranjang. Macam-macam benda dia ajar kita orang. Contoh, cara nak jaga stamina, semua benda lah. Jadi saya banggalah jadi anak murid Cikgu Hafizi. Pengorbanan seorang guru secara amnya, apa yang saya dapat lihat, walaupun saya cuma cikgu baru, pengorbanan seorang guru adalah berkaitan dengan masa mereka. Terutamanya guru-guru yang mengajar SPM, kerana mereka meluangkan masa hakikinya sepatutnya sampai tengah hari je. Kadang-kadang ada kelas tambahan, pada ujung minggu ada kelas tambahan. Kadang-kadang pada waktu malam juga mereka ada mengadakan kelas tambahan. So masa mereka berkurang bersama keluarga untuk mendidik pelajar-pelajar mereka. Selain itu, mungkin pengorbanan guru-guru yang dapat saya lihat adalah interaksi mereka bersama pelajar-pelajar, murid-murid di luar sekolah. Contohnya ada murid ada masalah, mereka berkongsi kepada guru. Semestinya guru cuba sedaya upaya untuk memberikan jalan penyelesaian kepada murid-murid tersebut. Looking like a goody in this bad world. Don't know how to act, girl. I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl.